Assalamualaikum, saya Muhammad Anas dan isteri saya. Ayu, kami daripada Alostar. Sebelum kami dapat MDC dan kena ID ataupun MDC ni, masalah yang kami lalui ni, kami ketandusan idea macam mana kami nak perbesar bahagian dapur ni dan macam mana kami nak dekor rumah ni. Kami tak ada idea sebab kami tak pandai sangat dan kami tak nampak macam mana bila kami nak buat ruang dapur ni. Kami tak nampak dengan hanya imaging kami tak boleh bayangkan. Jadi itu masalah kami. Itu yang kedua, masalah dengan tukang. Kami tak kenal sangat dengan tukang-tukang rumah ni dan banyak tukang kami kena tikak. Tukang bahagian motion, tukang bahagian minyak dapur, kita banyak tukang nak cari. Jadi kami masalah tukang pun jadi masalah kami lah. Jumpa MDC ni daripada seorang kenalan lah, kawan. Lepas dia cerita tu, kita check balik, kita tengok balik dekat sosial media kan. Kita tengok dia punya feedback dia, progress dia sangat okey kan. Apa yang kami suka, servis MDC ni, ID MDC ni dapat merealisasikan impian kami yang kami nak dan yang mana yang kami tak nampak dulu tu. Apa yang kami nak, mereka boleh bagi kat kami lah. Contoh macam buat 3D jadi bila buat 3D tu kami nampak lah, memang puas hati lah. Dan bila WhatsApp pun cepat balas, call pun cepat juga. Dan masa yang mereka bagi untuk renovation rumah tu, kalau ikut jadual tu memang tepat lah. Kalau kata 2 bulan tu boleh siap dalam 2 bulan. Tapi kadang-kadang tu masalah cuaca tu kita tak dapat elakkan lah kan. Kita faham lah. Alhamdulillah sangat teruja lah. Tengok yang awal tu kosong, tiba-tiba masuk tu nampak macam wow. Ya, sangat-sangat puas hati lah. Memang berbaloi lah, memang puas hati sangat lah dengan hasil MDC ni. Kalau saya suka bilik tidur dengan dapur lah. Ya, betul. Kalau saya pula, saya suka semua lah. Dari segi cat, ceiling, dapur, lantai, semua saya suka. Kita bagi 10 bintang. Cadangan dan rekomen kami, memang kami rekomen sangat lah untuk anda semua mendapatkan khidmat MDC ni. Sebab bagi kami yang 100% memang puas hati lah. Dari segi tukang A sampai Z, tukang bahagian kasar, tukang kabinet, ceiling, sangat puas hati lah. MDC pun bagi jaminan yang puas hati lah untuk kerja-kerja yang mereka buat ni. Sangat puas hati.